Tiga lelaki masing-masing didenda antara RM4,000 dan RM8,500 serta hukuman penjara 24 dan 30 bulan di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka pada Rabu atas kesalahan liwat serta cubaan melakukan liwat April lalu. Ketiga-tiga tertuduh, Muhammad Fahmi Kamarudin 26 tahun, Muhammad Nabil Junaidi 24 tahun dan Mio Alif Iskandar Mio Syaharudin 21 tahun, membuat pengakuan bersalah di hadapan Hakim Kanan Syarif Abu Bakar Muhammad Daud. Abu Bakar berkata, selepas meneliti latar belakang dan kepribadian tertuduh, mahkamah berpandangan hukuman penjara tidak sesuai serta mengambil kira peruntukan Seksyen 5-1 dan 5-1A Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954 bagi menggantikan hukuman tersebut. Menerusi seksyen tersebut, hukuman penjara ditukar kepada Perintah Kehadiran Wajib PKW iaitu 10 bulan bagi Muhammad Fahmi dan Muhammad Nabil serta 8 bulan terhadap Mio Alif Iskandar. Mereka diwajibkan menjalani kerja kemasyarakatan sekurang-kurangnya 4 jam sehari sepanjang tempoh tersebut. Abu Bakar menegaskan, jika mana-mana tertuduh gagal mematuhi perintah PKW, hukuman penjara asal akan dikuatkuasakan semula. Menurut fakta kes, dua tertuduh pertama didapati melakukan perbuatan liwat di Kampung Gangsa, Durian Tunggal pada 11 April lalu dan disabitkan mengikut Seksyen 56 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 yang membawa hukuman denda maksimum RM5,000 atau penjara sehingga 36 bulan atau kedua-duanya. Selain itu, ketiga-tiga mereka turut mengaku bersalah atas pertuduhan cubaan melakukan liwat dengan cara meraba dan melakukan seks oral bersama di sebuah rumah di Jalan Pengkalan Batu Bukit Sebuko pada 27 Julai lalu di bawah Seksyen 57 Enakmen sama.